Saya dah mula simpan emas, boleh ke saya nak dapat duit cash semula? Bagi tuan-puan yang ada persoalan yang sama, tengok video saya ini sampai habis, like dan save juga untuk rujukan tuan-puan pada masa akan datang. Bagi tuan-puan yang baru nak mula simpan emas, antara persoalan yang paling penting ialah kita kena tahu simpanan emas kita ni bolehkah kita jual semula untuk dapatkan duit cash? Adakah emas yang kita simpan itu laku untuk dijual semula supaya kita boleh dapat cash pada waktu kecemasan? So di Public Gold, kita boleh untuk jual emas kita. Kalau tuan-puan ada emas dalam akaun Gap Public Gold, tuan-puan boleh saja terus jual dalam app tersebut, iaitu dengan button sell. So apabila tuan-puan dah berjaya jual emas dari akaun Gap tuan-puan, duit akan masuk dalam akaun bank kita dalam 1 ke 2 hari bekerja. Sangat mudah. Tak perlu lagi kita keluar ke kedai emas untuk kita jual emas kita untuk dapatkan duit cash. Dari rumah sahaja, secara online sahaja kita dah boleh jual emas kita, dapat balik duit cash dalam akaun bank kita. Dan bagi tuan-puan yang ada emas fizikal, lagi mudah. Tuan-puan boleh saja pergi dekat mana-mana cawangan Public Gold yang berdekatan dengan tuan-puan untuk tuan-puan terus jual emas tuan-puan. Tak perlu booking, tak perlu set appointment dan lain-lain. Boleh saja terus walk in dan minta bantuan staff untuk jual emas tersebut. Kita akan dapat duit cash pada 1 ke 2 hari bekerja. So bermakna dekat sini, bagi tuan-puan yang dah mula simpan emas, tuan-puan ada duit. Bagi tuan-puan yang ada duit, dan semestinya sudah berjaya mulakan simpanan emas. So bagi tuan-puan yang belum lagi mulakan simpanan emas, terus saja mula hari ini. Cara dia ialah tuan-puan boleh klik link dekat profile saya, daftar terus akaun secara percuma dan terus mulakan simpanan emas tuan-puan dengan serendah RM100 sahaja. Oleh itu, apabila kita ada emas, boleh saja jual untuk dapatkan duit cash semula. Akhir kata, macam biasalah, senangnya nak simpan emas.